SK Maludam Baharu mula beroperasi pada November 2023 yang terletak di skim pembesaran Kampung Maludam atas inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Premier Sarawak. SK Maludam merupakan sebuah sekolah yang memfokuskan kecemerlangan dalam bidang akademik, kurikulum, sasiah serta kemenjadian murid. Enrolment semua murid SK Maludam seramai 334 orang termasuk prasekolah dan murid PPKI. Jumlah murid asrama seramai 81 orang yang terdiri daripada 45 murid lelaki dan 36 murid perempuan. Terdapat 3 blok bangunan asrama SK Maludam terdiri daripada sebuah asrama putra, sebuah asrama puteri dan sebuah dewan makan yang serba lengkap dan selesa. Asrama SK Maludam mempunyai 10 buah bilik yang mampu menampung sekitar 200 orang murid. Asrama ini juga dilengkapi bilik-bilik khas bagi kemudahan murid-murid dan jawatan kuasa asrama. Penggerak utama dalam memangkin kecemerlangan holistik murid asrama diketuai oleh barisan pentadbir, seorang pengelia asrama, 3 orang warden dan 3 orang pembantu pengurusan murid. Gabungan kepimpinan yang berpengalaman dan berdedikasi ini bukan sahaja memastikan kelancaran pengurusan asrama, malah membentuk suasana yang selamat, penuh kasih sayang dan berdisiplin. Komitmen yang tinggi dan semangat kerjasama dalam ahli jawatan kuasa menjadi pemangkin kepada pembentukan budaya kepimpinan, tanggungjawab dan integriti dalam kalangan murid asrama. Pendekatan holistik yang diterapkan membantu murid membina jati diri, perkukuh sasiah serta mencapai kecemerlangan akademik dan kurikulum secara seimbang. Pengawas asrama juga telah dilantik untuk membantu dalam mengawasi disiplin penghuni asrama, memastikan peraturan dipatuhi serta menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah atau warden asrama. Asrama SK Maludam dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden untuk memastikan keselesaan dan kesejahteraan murid. Antara kemudahan yang disediakan termasuk bilik tidur, tandas, ruang mencuci pakaian, bilik belajar, bilik TV atau ruang santai, bilik pelawat, bilik sakit, surau, pejabat dan dewan makan. Kemudahan-kemudahan ini disediakan bagi menyokong keperluan harian murid, memperkukuh rutin kehidupan berasrama serta mewujudkan suasana yang kondusif untuk pembelajaran, pembentukan sasiah dan pengurusan diri yang teratur. Setiap ruang direka bagi membina budaya hidup berjemaah, memupuk sikap tanggungjawab, toleransi dan disiplin dalam kalangan murid. Asrama SK Maludam bukan sahaja tempat tinggal tetapi medan pembentukan pribadi unggul dan pemimpin masa hadapan.
Aktiviti harian asrama telah diatur dengan rapi untuk memastikan semua murid asrama menjalani rutin dengan teratur, memupuk nilai disiplin dan tanggungjawab serta mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi perkembangan akademik, sasiah, kemenjadian dan kesejahteraan murid. Setiap aktiviti yang dilaksanakan dirancang dengan teliti agar murid dapat membina jati diri, mengurus masa dengan bijak serta membentuk amalan hidup yang sihat dan seimbang. Pendekatan ini turut menyokong usaha melahirkan generasi yang berkepimpinan, beretika dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Sokongan berterusan daripada guru, warden dan ibu bapa, setiap murid diberikan peluang untuk berkembang mengikut potensi diri mereka. Di samping itu, program-program khas juga diatur untuk membentuk kepimpinan, kemahiran sosial serta meningkatkan keyakinan diri, memastikan mereka bukan sahaja cemerlang di dalam bilik darjah tetapi juga dalam kehidupan seharian. Terdapat pelbagai kemajuan dalam kemenjadian murid asrama SK Maludam termasuk peningkatan dalam aspek akademik, sasiah, kepimpinan serta kemahiran sosial selaras dengan objektif pembentukan murid yang holistik dan berdaya saing. Kejayaan ini turut dibuktikan melalui penyertaan aktif dan pencapaian cemerlang murid asrama dalam pelbagai pertandingan di peringkat zon, bahagian, negeri dan kebangsaan. Penglibatan ini bukan sahaja mencerminkan bakat serta potensi mereka, malah membuktikan keberkesanan program pembangunan holistik yang dilaksanakan di asrama SK Maludam. Pencapaian ini adalah hasil kerjasama erat antara warga sekolah, ibu bapa dan komuniti yang sentiasa menyokong usaha memperkasakan potensi murid asrama. Di SK Maludam, kami bukan sekadar mendidik tetapi membentuk masa depan yang gemilang. Kami percaya setiap anak adalah pemimpin masa depan bersedia menghadapi cabaran dunia. Melangkah ke hadapan, membentuk generasi mampan.